النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد. Yang saya hormati para imam, para muazzin, para tetamu Allah muslimin dan muslimat rahimahumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada pagi ini Allah izinkan kita solat fardu subuh berjamaah di surah Al-Huda. Kita dapat bersama-sama berzikir, bertahlil. Bagus imam kita hari ini dipimpin kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggalkan tahlil, ya. Sebab Nabi pesan, perbaharuilah iman kamu dengan banyak menyebut la ilaha illallah. Ucapan itulah yang kita harapkan menjadi ucapan terakhir kita. Jadi kalau lidah kita asing dengan kalimat tersebut, ya, kalau ikut logik lah, ya, susah kita nak sebut nanti bila nak meninggal dunia. Jadi kalau kita biasa dengan la ilaha illallah, insya-Allah di saat nama sakaratul maut nanti Allah bantu kita. Ya, amin. Cuma kadang-kadang ada sebutan tak betul, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada eleh. Tak betul. La ilaha illallah. Macam Indonesia lah. Kan? Astaghfirullah disebut astaga. Tak betul. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Biasakanlah kita dengan ucapan begitu. Bila ucapan begitu, kita jadikan kelaziman, mudah-mudahan Allah akan bantu kita. Sebab orang akan mati dengan apa yang dia terbiasa dengan perkara itu. Ingat, ya, man syabba ala syai'in syabba alaih, orang Arab kata. Siapa-siapa yang terbiasa dengan sesuatu perkara, dia akan mati dengan perkara tersebut. Itu kita takut tu. Kalau perkara itu perkara yang buruk, dia akan mati dengan perkara yang buruk. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, tuan-tuan. Sebab kita pun tak tahu kesudahan hidup kita macam mana. Tapi yang kita minta baik. Baik dan mulia di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Tazkirah kita, kuliah subuh kita hari ini, pertama nak bercakap pasal taubat. Taubat. Taubat ni bahasa Arab, tuan-tuan. Maknanya pulang, kembali. Jadi kita ni semua akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Bila kita balik kepada Allah, balik dalam keadaan bersih. Ya, tak boleh balik dalam keadaan kotor. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu mentakdirkan kita, fitrah kita bersih. Jadi bila kita balik mesti bersih. Jadi macam mana nak bersihkan diri kita? Tak ada jalan lain kecuali taubat. Taubat ni paling penting, tuan-tuan. Kita beribadah, ada tak janji pahala? Ada tak janji pahala? Ada. Bila kita buat dosa, buat maksiat, ada tak dosa? Ada. Tapi kalau buat baik, itu belum tentu ada pahala. Janji dah ada, tapi pahala kita dapat belum tentu. Tapi kalau kita buat maksiat, dosa tu dah ada. Itu beza dia, Datuk. Kalau kita buat baik, pahala dijanjikan, tapi belum tentu kita dapat. Tapi kalau kita buat maksiat, dah ada dosa. Ya. Sebab itulah kalau tuan-tuan para jemaah perasan, di antara janji Allah kepada orang yang buat baik ialah keampunan.
Berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa janji Allah? Di antaranya keampunan. Wahai kita bukan minta ampun, kita cuma bertasbih, mensucikan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, tahmid puji Allah, Allahu akbar, membesarkan Allah. Tapi Allah janjikan keampunan meskipun dosanya sebanyak buih di laut. Nampak? Kerana Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman, salah satu janji Allah ialah keampunan. Kita bersedekah, masuk duit kat tabung. Apa janji Allah? Keampunan. Kita pergi ke masjid, kita pergi bersurau. Setiap langkah kita tu dikira. Apa janji Allah? Keampunan. Jalan-jalan untuk mendapatkan ampunan tu terlalu banyak. Sebab kita nak balik kepada Allah mesti dalam keadaan diampuni. Orang yang disiksa dalam kubur itu adalah kerana mereka itu tidak bertaubat. Kalau mereka bertaubat, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah sentiasa buka pintu pengampunannya. Pintu taubatnya dibuka seluas-luasnya. Atas kita saja, kita nak ataupun tidak. Taubat, mesti taubat. Taubat ni hukumnya wajib, tuan-tuan. Bukan sunat. Taubat ni hukumnya wajib. Melafazkan istighfar itu sunat. Tapi bertaubat tu wajib. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadallahuma bighururin falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarah wa aqul lakuma innasyaitan lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan menganjurkan keduanya, yakni Adam dan isterinya, dengan tipu daya, yakni ghurur. Maka tak kala keduanya merasakan buah pohon itu, terbukalah aurat mereka, maka mulailah mereka menutup atas aurat mereka dengan daun dari surga. Dan Tuhan memanggil keduanya, bukankah aku melarang kamu berdua memakan buah dari pohon itu? Dan bukankah sudah aku katakan bahawa syaitan itu musuhmu yang jelas? Baik. Bertitik tolak dari firman Allah SWT. Manusia ini sifatnya melanggar larangan. Apa yang dilarang tu dia nak tahu. Kenapa dilanggar? Karena ada hasutan. Hasutan itulah tipu daya. Siapa yang menipu? Siapa yang memperdaya? Syaitan. Jadi manusia terdorong buat dosa, salah satu sebabnya ialah tertipu. Jadi orang yang melakukan dosa maksiat itu sesungguhnya orang yang tertipu. Siapa yang menipu? Syaitan. Kenapa tertipu? Karena gambarannya yang indah, dorongannya tu kuat. Ini kenapa dilarang? Mesti ada yang ni. Apa kata iblis? Makanlah buah tu. Tahu tak kenapa kamu tak dibagi makan? Sebab kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam surga selama-lamanya. Siapa tak nak kekal surga dengan macam-macam kemudahan, nikmat. Jadi dia kata, makanlah. Kalau setakat makan buah tak apa, sebiji je. Jadi syaitan iblis melalui siapa dia goda? Tuan-tuan tahu tak iblis melalui siapa? Iblis melalui Hawa, Siti Hawa. Siapa tu? Pasangan dia. Bila isteri yang tersayang bercakap, lelaki pun cair.
Bukan saya, imam pun cair, saya ni semua cair siapa tu. Ya. Isi cakap, takkan isi nak tipu. Maka bila dah makan, terkena tipu daya, apa jadi? Maka terbukalah aurat mereka. Kesan. Maknanya apa? Setiap kesalahan, dosa bila dibuat mesti ada kesan. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Hawa, bila makan saja buah dari pokok yang dimaksudkan di situ, maka terjadilah apa yang terjadi. Bila langgar saja ada implikasi dia, ada kesan dia, terbuka aurat. Bila terbuka aurat, malu tak? Malu. Bila malu, nak tutup. Bila nak tutup, apa yang ada? Pakaian tak ada, kain tak ada. Apa yang ada? Daun. Daun-daun tu jadikan penutup. Sebab itu dosa itu sifat dia apa? Dosa itu Nabi tanya, kamu tahu tak apa itu dosa, wahai sahabat aku? Sahabat kata, kami tak tahu, wahai Rasulullah. Apa itu dosa? Dosa itu apabila kamu lakukan, kamu akan mengalami dua perkara. Apa yang pertama? Kamu tak nak orang lain tahu. Satu. Kalau nak buat dosa, dia tak nak orang lain tahu. Yang kedua, kamu akan menyesal selepas itu. Dua ni kalau ada, itulah dosa. Pertama, dia tak nak orang lain tahu yang dia buat dosa tu. Sembahyang berjemaah ni dosa ke kebaikan? Baik kan? Soleh, amal soleh. Kita boleh buat sebab dia soleh. Tapi kalau buat, na'udzubillah ya, minum arak. Na'udzubillah. Minum arak. Kita kalau orang nak buat tu macam mana? Dia akan suruh, dia akan menyuruh, sembunyi. Dia tak akan terang-terangan. Sebab apa? Sebab itu salah. Dan bila dah buat, dapat keinsafan, menyesal tak dia? Menyesal, kenapalah aku buat. Itulah dosa. Jadi Nabi beritahu, dosa itu pertama, tak nak orang lain tahu, kemudian akan menyesal. Baik. Apapun dosa, apapun maksiat yang dilakukan oleh manusia, itu semua ada kesan. Kesan itu mesti ada. Sama ada cepat atau lambat. Sama ada balasannya di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang lebih penting bukan itu. Yang paling penting ialah taubat. Kalau nak kata dosa, kita semua ada dosa. Kita semua ada dosa. Kerana kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Yang tak ada dosa ni siapa? Para Nabi, para Rasul. Kalau manusia lah. Malaikat memang tak ada dosa sebab dia tak ada nafsu. Rasulullah SAW dan para Nabi, para Rasul sebelum baginda SAW itu, mereka adalah maksum. Maksum maknanya dipelihara daripada melakukan dosa maksiat. Jadi mereka tak ada dosa. Macam kita, termasuklah para wali Allah, mereka tak ada dosa. Juga wali nikah. Sebab dosa. Tak kira lah mujubir ke, wali akrab ke, semua ada dosa. Baik. Taubat, jangan risau. Dosa banyak macam mana pun, besar macam mana sekalipun dosa itu, Allah tak heran. Yang penting taubat. Okey. Apa Rasulullah bersabda? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap bani Adam, yakni manusia itu berbuat banyak kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan ialah orang-orang yang banyak bertaubat, iaitu kembali kepada Allah. Riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. 3 sebab utama
Tiga faktor utama yang sewaktu-waktu membuat manusia itu berbuat kesalahan dan dosa. Pertama, iaitu watak yang lemah untuk melawan godaan syaitan, kecuali mereka yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia kuat. Dia tak kira. Dia tak kira orang kata apa. Memang dia ikhlas. Dia buat baik itu ikhlas kerana Allah. Apa tu ikhlas, tuan-tuan? Ikhlas ni bahasa Arab, bahasa Melayu. Dia asal daripada kalimah akhlasa. Akhlasa yukhlisu ikhlasa. Maknanya apa? Membersihkan. Tak ada dalam hatinya sekelumit pun selain daripada Allah. Hanya Allah. Itu yang digambarkan satu ungkapan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau lah tujuan aku dan redha engkau lah saja yang aku tuntut. Yang aku nak redha engkau saja. Dia tak ada niat lain dah. Itu saja. Nah, kalau ini ya jadi sandaran dia, maka dia akan insya-Allah dia akan istiqomah. Biarlah orang kata apa, tapi dia yakin ini benar, ini kebaikan, ini kepatuhan kepada Allah, dia buat ikhlas. Dan syaitan dia tak akan boleh kalahkan orang. Sebab dia ikhlas. Tapi kalau dia buat itu bukan kerana Allah, dia akan goyang, dia ikut musim. Musim Ramadan datang musim. Habis Ramadan tak datang musim. Sebab dia pergi kerana Ramadan. Baca Quran sebab Ramadan. Tak ada Quran, tak baca Quran. Ni orang yang Ramadiyun, orang yang beribadah untuk nak kerana Ramadan. Tapi kalau kerana Allah, dia tak terkesan. Ada musim ke, tak ada musim ke, itulah amalan aku. Syaitan dia tak boleh bodoh orang ni. Sebab dia betul-betul jelas. Memang kerana Allah. Allah yang akan menilai, Allah yang akan membalas. Baik. Yang kedua, kecenderungan naluri, insting manusia itu merasakan kesenangan sehingga kadang-kadang keinginan dan hawa nafsunya mengalahkan pertimbangan akal. Kerana dah tenggelam dalam nikmat. Orang kalau dah kaki botol minum arak, suruh berhenti susah, tuan-tuan. Walaupun dia tahu nak beli tu keluarkan duit, tapi oleh kerana dia dah rasa itulah cara yang paling mudah untuk dapat kesenangan, kononnya ketenangan. Jadi dia, begitu juga yang ambil barang-barang terlarang, dadah dan sebagainya. Sebab dia merasakan kesenangan itu. Tenggelam. Dan yang ketiga, manusia itu buat dosa maksiat, selalu terkepung oleh keadaan yang dapat membawanya kepada maksiat, melanggar undang-undang yang Allah telah tetapkan. Maknanya apa? Dia tinggal dalam lingkungan ahli masyarakat, tempat itu orang yang suka maksiat. Ni saya bercakap dengan tuan-tuan yang berada di tempat yang baik. Tuan-tuan tak dapat merasakan. Saya nak bagi dua senario. Tuan-tuan jawab ya. Orang yang sembahyang 5 waktu berjemaah di masjid di kampung ni, kampung Bukit Kapal, Jalan Dusun ni, masjid kita Masjid At-Taqwa, masjid ataupun Surau Al-Huda, dijaga sembahyang 5 waktunya, baca Qurannya apa semua. Okey, satu senario. Senario kedua, orang yang buat benda yang sama, sembahyang 5 waktu berjemaah, yang di sekelilingnya itu tempat maksiat, ada tempat judi, tempat zina dan sebagainya. Agak-agak cabarannya mana yang paling berat? Yang tempat ada maksiat tadi tu. Di situlah ada tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya. Segala maksiat dekat situlah. Ya. Tapi orang ni sembahyang berjemaah, semua baca Quran, seperti mana yang di tempat tadi itu. Perbuatannya sama, tapi nilainya besar di sisi Allah tak sama. Tak sama. Dan yang meletakkan orang tu di tempat yang berbeza tu Allah. Jangan tuan-tuan minta pula, ya Allah Tuhan, aku nak yang lebih, ya Allah, kau tampakkan aku lah dekat tempat-tempat yang macam tu. Jangan tuan-tuan, belum tentu. Silap hari bulan, hari pertama hanyut. Jadi bersyukurlah
Kerana Allah meletakkan kita di sini. Ya Wak ya? Di sini. Di tempat yang baik. Ya, nak pergi masjid mudah, nak pergi surau mudah. Malah masyarakatnya elok. Oh ya Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dalam hidup bermasyarakat selain daripada jiran-jiran yang baik. Jiran-jiran yang baik itu nikmat Allah. Bahkan jiran yang baik itu ialah saudara yang paling dekat dengan kita. Kemudian bila satu orang itu dah sedar dirinya terjatuh dalam maksiat, dia menyesal, maka bermulalah taubat. Sebab taubat seorang hamba itu mesti bermula dengan kesedaran ataupun keinsafan. Kalau dia tak sedar, dia tak insaf, mana mungkin dia nak bertaubat? Cuma jalan untuk sampai ke perubahan tersebut itu yang berbeza. Ada orang terlibat dalam kemalangan, baru dia menyesal. Jadi perkemalangan yang menimpa diri dia itu menjadi sebab untuk dia berubah. Ada satu cerita tuan-tuan ni. Kisah ni kisah benar. Dia berubah insaf apabila anak perempuan dia nak ambil SPM. Tahu macam mana dia berubah? Dia begini cerita dia. Orang tu cerita dengan saya sendiri. Saya Ustaz. Coba kita iktibar tuan-tuan. Saya sembahyang 5 waktu ni dulu masa kat kampung terjaga Ustaz. Tapi bila saya berhijrah ke Kuala Lumpur, duduk dengan orang rumah bujang, dengan kawan-kawan tak sembahyang. Mula-mula saya sembahyang. Last sekali saya pun ikut diorang tak sembahyang dah tu. Sembahyang Jumaat pun tak. Wah, seminggu sekali tu. Bertahun-tahun macam tu Ustaz. Saya tak sembahyang Ustaz. Sembahyang ikut musim lah. Sempat sembahyang, tak sempat. Nak cerita banyak tak sembahyang. Kemudian satu ketika, bila isi dia kata, bang, usahakanlah anak kita ni nak ambil SPM. Baru dia macam tu. Ya, anak dara aku ambil SPM. Lepas tu nanti 2-3 tahun lagi habis belajar nak kahwin. Baru tersedar. Yang dia ni, ya Allah, kalau aku tak berubah macam mana? Jadi dia dapat kesedaran. Kalau aku terus macam ni macam mana nanti? Maka dia berubah. Betul. Kemudian dia tanya saya, "Cik Ustaz, itu cerita saya. Sekarang saya ni dah taubat. Macam mana dengan sembahyang-sembahyang saya dulu?" Saya nak tanya Ustaz, sebab saya macam-macam saya dapat. Kat YouTube kata lain, Ustaz ni kata lain. Lepas sekali dia jumpa saya, macam mana Ustaz? Apa? Dia kata, abang buat macam mana? Saya kodok lah Ustaz. Betul lah tu. Sebab kat YouTube kata tak payah kodok, tobat deh. Tobat aja. Saya kata, dua-dua tu betul, tapi ada yang salah. Yang tobat tu betul, tapi kodok kena. Taubat wajib, qada juga wajib. Tak boleh semata-mata taubat. Sebab hutang dengan Allah itu lebih utama. Dia tuan-tuan, kalau satu orang itu meninggalkan sembahyang, dia tak sembahyang sebab dia tertidur atau terlupa, atau dia ditahan sehingga dia tak boleh sembahyang, ataupun diancam, kalau sembahyang dia kena tembak atau kena bunuh. Orang macam ini dia tak berdosa. Dan apabila dia dah sedar, dah bebas, kalau dia tidur dah terjaga, kalau dia lupa dia ingat dan sebagainya lah, maka sunat dia segera mengqada. Qada tu wajib tuan-tuan. Orang yang tadi ni, yang keadaan saya yang terkata ni, tetap wajib qada wahal dia tak berdosa. Perbuatan dia menyegerakan qada itu hukumnya sunat. Dia boleh postpone, minggu depan aku nak qada, boleh. Sebab dia tak solat tu kerana tertidur, terlupa, ditahan, ataupun ada perkara-perkara yang memang dah tak boleh buat. Maka perbuatan dia menyegerakan qada tu sunat. Qada tu wajib, tapi dia segerakan tu sunat, Allah suka. Tapi kalau solat ditinggalkan dengan sengaja, memang sengaja tak nak solat,
Maka bila dia sedar dan nak bertaubat, mengqadaknya itu hukumnya wajib, dan menyegerakan qada juga hukumnya wajib. Dia tak boleh, tak sama seperti yang tadi tu. Sebab tu dalam perkara agama jangan ambil kat YouTube saja. Kat Google ni macam-macam, Syekh Google ada, Ustaz Google ada, Google ada, macam-macam. Yang ada pegel. Last kali pegel. Kat masjid, kat surau ada kuliah, tak datang. Ambil jalan pintas, tengok apa Google kata. Sekarang ada zaman AI. AI tu tuan-tuan apa, tanya semua. Sebab dia syarat dengan maklumat. Dia cuma bagi maklumat je, AI tu. Baik tuan-tuan, bila dah menyesal dalam diri dia, bermulalah taubat. Apa nak buat? Pertama, hendaklah dia menyatakan dirinya bertaubat kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan Hawa dengan satu doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu mereka berdua berkata, ini Adam dan Hawa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiayai diri kami sendiri. Jika kau tak mengampunkan kami dan kau tak merahmati kami, pastilah kami ini termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Tengok tuan-tuan, ayat ini mengajar kepada kita, pertama Adam AS disuruh bertaubat. Kemudian yang kedua, dalam lafaz taubat tu kata apa? Dua perkara. Jadi kita kena ingat tuan-tuan. Pertama, kalau kau tidak mengampunkan kami dan kau tak merahmati kami, kami pasti akan rugi. Rupanya bila tak dapatkan rahmat, nak dapatkan pengampunan, kita kena tahu taubat. Dan kalau tak taubat, Allah takkan ampunkan dosa kita, kita berdosa. Meskipun Allah berkuasa memberikan keampunan kepada hambanya, meskipun hambanya tak minta ampun. Betul? Apa ada yang kita buat, berzikir, bersedekah, baca Quran, kita tak minta ampun, tapi Allah berikan keampunan. Tapi kalau dosa-dosa besar, kita memang mengakui, aku telah buat dosa, wajib taubat. Itulah jalan untuk kita mendapat, pertama keampunan, yang kedua dapat rahmat. Sebab kita dimasukkan ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Bukan dengan sebab solat kita, bukan sebab dengan sedekah kita, zikir kita, bukan. Tapi dengan rahmat Allah. Mahalnya surga tuan-tuan. Untuk ke sana tu hanya dengan rahmat Allah. Cuma jalan untuk mendapat rahmat Allah tu yang berbeza. Ada orang tu mendapat rahmat Allah dengan sedekah, ada dengan zakat, ada dengan puasa, ada dengan macam-macam. Macam-macam. Ni kita masih hidup kan, kita ada berpeluang lagi dengan tazkirah daripada ustaz, dapat kita beramal. Macam kawan kita yang meninggal dunia, baru meninggal dunia dan tak dapat peluang tersebut. Bayangkan kalau kita ke sana, kita tak bertaubat, kita rugi, menyesal kat sana dan tak berguna. Dan yang terakhir, apakah bukti satu orang tu bertaubat dan taubatnya diterima? Pertama, dia meninggalkan maksiat dosa yang dilakukan, dia tak buat lagi. Itu bukti taubatnya diterima. Kalau dia taubat masih buat lagi, belum mantap. Tapi janganlah ini sebagai hujah atau dalil untuk tuan-tuan, nantilah dia bertaubat, nanti kalau kau taubat main-main lagi, mempersedekahkan pula. Aku ni kuat iman sangat ni, duduk kawan-kawan pula macam ni, nanti aku berubah hati, lebih baik aku tak bertaubat, postpone dulu lah, tunggu aku pensi nantilah, tunggu aku balik kampung, taubat lah. Bukan begitu, tunggu nanti balik pada haji. Taubat bukan macam itu tuan-tuan. Kena buat, taubat itu kena lakukan segera, meskipun
tak ada jaminan yang kita akan istiqomah. Sebab istiqomah tu bab lain. Taubat itu wajib. Ya, jangan tunda. Jadi orang yang bertaubat, katakan dia bertaubat daripada main judi. Apa bukti dia bertaubat? Dia tidak main judi. Ada satu kisah benar, tuan-tuan. Masa tu saya di Arafah. Di Arafah, sementara nak menunggu solat subuh, ada seorang hamba Allah duduk sebelah kiri saya. Ustaz, saya nak tanya dah Ustaz, betul ke Arafah ni doanya makbul? Betul lah, doa makbul. Kenapa? Saya ni ada hajat sebenarnya Ustaz. Apa dia? Dia ceritalah. Cerita. Jadi sekarang isi saya dan anak saya semua dah marah pada saya. Sebab dulu saya tak isap rokok. Dulu saya isap rokok. Kemudian saya berhenti. Kemudian bila saya buat PJJ, kawan-kawan isap rokok. Jadi saya isap rokok balik. Jadi isi dan anak saya dah marah. Jadi saya berazam lah. Balik daripada sini nanti saya dah tak isap rokok sampai bila-bila. Jadi saya nak berdoa lah Ustaz. Saya nak berhenti merokok Ustaz. Saya tanya dia, dah bangun merokok ke sekarang? Tak, dah berhentilah tu. Terdiam dia. Mau isap rokok tak? Tak. Teruslah jangan isap rokok. Berdoa kepada Allah, minta kekuatan supaya tak isap rokok. Kemudian ada seorang lelaki jumpa saya. Ini kisah lain lah. Bila balik Malaysia, ada seorang lelaki. Ustaz, minta tolong Ustaz, mintakan ruqyah Ustaz. Kenapa? Anak saya ni tak tahulah Ustaz, dia punya ketagih rokok lain macam lah Ustaz. Habis tu, dia dah bertobat dah. Dah janji dah, bapak ni dah marah, mak ni dah marah dah. Tapi buat juga Ustaz, dia tu buat ni. Yang itu saya tak tahu nak buat, tapi saya ada kenalan. Tapi kena pergi Pahang lah. Pahang. Boleh kat Jengka sana. Boleh tak apa Ustaz, saya ikut. Pergilah. Saya pun dapat maklumat daripada orang. Saya pun tak kenal pakcik tu. Dengar cerita kalau jumpa dia berhenti merokok tu memang mujarab. Memang berhenti merokok. Telefon pakcik tu buat appointment. Dia kata daripada jauh, tiba pergi rumah dia tiba-tiba tak ada macam mana? Telefon. Bolehlah Ustaz datang tadi. Ada apa-apa nak dibawa ke tadi? Ada Ustaz. Dia isap rokok apa? Saya tak tahu. Macam ni pesan kat dia, bawa rokok yang diisap tu, jenama yang diisap, ya, bawa satu kotak. Belum dibuka. Dalam hati dah berkata dah, berhenti merokok sebab rokok pula. Tapi tak apalah, kita nak jaga adab. Baik, satu kotak je pakcik satu kotak je. Pesankan dia Ustaz, saya nak satu kotak rokok yang baru, yang belum dibuka. Sampai sana dia tunggu dah. Ustaz mesti datang sampai rumah saya pukul 6 petang. Saya pun tak tahu apa sebab. Sampai situ, datang sebelum, sebab pukul 6 tu dia ada urusan lain. Datang sebelum waktu asar. Pergilah. Sampai rumah dia pukul 4 sebelum asar. Sampai rumah dia, mana budaknya, tunjuklah ni. Maknya, ada bawa rokok yang saya pesan, ada. Bagi rokok. Azan asar, rumah dia kat bawah, biasa kat atas. Azan asar je, dengan bila tu baca subhanallah walhamdulillah, pakcik tadi masuk bilik dengan rokok tadi. Habis azan, dia pun keluar. Rokok. Mat, kau usap rokok ni sampai habis tau. Dah siap-siap semua nak balik, berarti dah ada urusan lain kan. Saya pun tanya dia, pakcik, budak tu nak berhenti merokok, kenapa suruh isap rokok? Tak apa Ustaz, yang isap rokok tu kan rokok. Habis tu kita isap rokok dah. Yang diisap bukan rokok. Alhamdulillah sampai sekarang tak isap rokok.
Itu cara orang nak berubah. Apa yang dihisap Allah zahir nampak rokok. Kalau kau boleh habiskan, habiskanlah. Tapi kalau tak apa. Hisaplah tadi. Tanya mak dia, macam mana? Alhamdulillah Ustaz, dah tak hisap rokok dah. Ilmu orang tuan-tuan ni, ilmu orang. Tak sama. Saya tak ada ilmu tu. Itu taubat, maknanya ditinggalkan. Ya. Dan yang terakhir, hendaklah dia itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang yang bertaubat ni dia kena berhijrah ke kawasan yang lebih baik. Seperti mana kisah Nabi Allah Musa AS dulu, seorang yang nak bertaubat, jumpa satu orang tu, saya dah bunuh orang seramai sekian. Adakah taubat saya diterima? Mana pula orang bunuh satu orang pun susah nak terima. Kau dekat 99 orang. Mana pula nak ambil taubatnya? Nanti taubat kau. Kau dah bunuh 99 orang. Mana tahu? Dah halang-halang 99, bunuh je orang tu. Mati. Cukup 100. Baik dia. Dalam perjalanan tu, jumpa orang alim, kata Ustaz, saya ini telah bunuh orang 100 orang. Saya nak bertaubat. Adakah dosa taubat saya Allah terima dan Allah ampun dosa saya? Jangankan 100 orang. Kalau kau bunuh lebih ramai daripada itu pun, Allah tu pasti menerima taubat kau. Wah, dia pun ni. Macam mana caranya? Caranya adalah kau pergi berhijrah ke tempat orang yang baik-baik. Dia pergi tuju. Dalam perjalanan tu mati dia. Bila mati, rohnya ni jadi rebutan. Malaikat azab nak ambil, malaikat rahmat pun nak ambil. Dan sekali Jibril jadi pendamai. Kata Jibril apa? Ukur. Mana lebih dekat? Dia dekat dengan tempat yang nak pergi tu ataupun lebih dekat dengan tempat yang boleh ni? Ukur-ukur dia lebih dekat dengan tempat yang dituju. Maka malaikat rahmat ambil. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang bertaubat, selain ada perubahan dalam diri dia, maka dia juga hendaklah mencari lingkungan yang baik, kawasan yang baik, orang yang baik, bergaul dengan orang yang baik, bergaul dengan orang yang selalu pergi masjid. Jangan pula dia taubat tapi masih dengan geng yang sama. Memang tak boleh tuan-tuan. Ya? Itu dia tazkirah kita hari ini. Kemudian kita sekarang dalam bulan Syawal. Jadi siapa yang dah mulakan puasa 6, tahniah, boleh teruskan. Kita belum terlambat lagi. Puasa 6. Ya. Puasa 6 ni memang puasa yang kita nanti-nantikan lah. Ramadan dah berakhir, maka kita puasa 6. Ya. Puasa 6 ni yang bagusnya 6 hari tu berturut turun. Cuma ada orang bertanya saya, Ustaz, kita ni nak puasa 6, pada masa yang sama kita pun ada puasa qada. Qada kan? Boleh tak gabung niat? Boleh. Benda tu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Jadi saya memilih pendapat ulama yang mengatakan boleh. Itu lebih mudahlah bagi orang-orang macam kita ni. Kecuali kalau orang tu memang kaki puasa. Memang dia rajin puasa. Dia benda yang berasingan, aku qada. Yang sunat-sunat. Tapi bagi mereka yang memang dia berpuasa pun ambil kesempatan, di bulan Syawal aku pun nak qada lah. Pada masa sama aku nak puasa lah. Boleh tak? Boleh. Menggabungkan niat itu perkara yang khilafiah di kalangan para fuqaha. Jadi kita boleh pilih mana yang mudah untuk kita. Yang penting puasa, jangan tak puasa. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak sebelum kita bergerak ke majlis hari raya? Ada yang nak tanya? Kau yang lama-lama Ustaz, makanan panas dari sejuk. Jadi, ya, Datuk. Dia disunatkan dan bila masuk masjid, solat sunat. Kalau kita masuk masjid, biasanya masuk sunat, itu masjid. Itu solat sunat taubat. Boleh tak? Okey, bagus. Bila kita masuk ke dalam masjid, adabnya solat tahiyatul masjid.
Soalannya, kenapa kita solat tahiyatul masjid? Kita solat sunnatul masjid kerana kita masuk dalam masjid. Sebab solat itu ialah solat kerana memuliakan masjid. Namanya pun tahiyatul masjid, memuliakan masjid, menghormati masjid. Solat penghormatan. Tahiyatul masjid itu apa? Solat penghormatan kepada masjid. Jadi kalau kita pergi masjid, belum masuk masjid, baru tempat parking motor tu, boleh solat tak? Tak boleh, sebab belum ada sebabnya. Itu maknanya solat bersebab. Masuk masjid, sunat. Okey, sunat tahiyatul masjid ni waktu bila sunat? Masuk dan sebelum duduk. Kalau dah duduk, dah tak sunat solat tahiyatul masjid. Baik. Kita masuk tahiyatul masjid, jaga adab, sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian kita nak solat taubat. Baru solat taubat. Cuma boleh tak kita gabungkan niat? Tahiyatul masjid dengan solat taubat? Boleh. Begitu juga kita sembahyang masuk masjid, Allah maaf, tuan nak qomat. Kan? Kita sembahyang solat qobliyah. Pada masa sama kita niatkan tahiyatul masjid. Dalam 2 rakaat tu 2 niat. Ini juga perkara khilafiyah. Siapa nak buat tak masalah, siapa buat pun tak jadi masalah. Ya. Cuma kalau masuk surau, tahiyatul surau tak ada. Walaupun surau itu dapat kebenaran solat Jumaat, tak ada tahiyatul masjid sebab dia bukan masjid, dia adalah surau. Okey, alhamdulillah. Itu saja tuan-tuan. Saya berdoa, tuan-tuan untuk aminkan, ya. Saya mohon maaf sekiranya dalam penyampaian saya ada yang terkasar rasa, yang menyinggung perasaan. Saya minta maaf. Tidak ada niat lain melainkan kebaikan saja yang saya mahukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ashfi maradana wa sahih ajsadana wa shatti sadna a'da'ina wa ansurna 'ala man 'adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa ahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum waj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'da al-maut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.